Bang, jalan. Terima kasih ya. Hey! Dia ni lagi. Bulan puasa ni makin busy lah kita. Semua orang nak balik kampung. Lepas tu makin ramai lah nak kautin, inspection. Lori lah, bas lah. Semua nak shortcut. Lepas tu, dia bagi dia orang shortcut lah. Gila ke apa? Kan aku dah cakap, shortcut, short life. Nak short life ke? Kau asyik usah Muhammad tu. Ada masalah ke? Lu bagi shortcut? Tak adalah. Cik,你没有跟 idol buka puasa meh? 本来有的，可是他 cancel，我讲很忙哦，希望他来得及不干了。Hei, korang ni tak payah nak beri sangat lah. Kita dah biasa buat gitu ni. Kau nak buat, kau buat. Jangan libat dengan kita orang. Tak Dil. Maaf cakap. Diorang ni semua still nak bagi rasuah kat kita, kau tahu? Ha? Yang bagi ni semua, relax, senang-senang je. Yang terima tak pasal-pasal nak kena tanggung. Kau rasa? Kau tengok Faizal jadi apa? Haji ni bapak Faizal kan? Saya minta maaf Haji. Saya tak boleh terima duit ni. Takut semua diragui. Harap Haji fahamlah. Tak ada apa-apa yang nak diragukan. Ini duit saya. Sampai orang masjid pun boleh tanya sumber tu datang daripada mana. Inilah masalah orang kita. Cepat sangat menilai orang. Sepatutnya kita ni kena sentiasa bersangka baik dulu. Sebab kalau tak jadi macam ni lah, boleh jatuh fitnah. Betul, Dil. Masa aku ambil anak aku balik sekolah, aku sendiri nampak yang anak si Faizal ni kena palau. Kena palau, Dil. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, Adi dah tak nak pergi sekolah dah. Kenapa? Semua orang kat sekolah cakap ayah orang jahat. Isi dia pun orang pandai semacam. Apa cerita kat kau tu? Laki dia yang kita pecat tu. Patutlah. Pasal laki dia tu, ya Allah, teruknya perangai. Masak. Bang. Saya rasa masih ada lagi orang yang makan rasuah tempat kita ni, bang. Kenapa cakap macam tu? Saya jumpa ni, bang, dalam kereta. Tak apa. Biar dulu. Nanti aku uruskan. Yalah. Assalamualaikum. Faizal. Kau okey ke?喂，终于出去 dating 啊？没有啦，他很忙。 Pasal benda-benda ni semua melibatkan nyawa. Kita tak boleh sembarangan. Oi, Dale! Berani ya kau? Buat cecek aku macam tu?
Aku buat apa? Aku tak buat apa-apa pun lah. Kau tak payah nak tipu lah. Aku tahu kau ada perempuan yang lain. Perempuan apa ni? Tak kita guna. Jangan lari! Jangan lari! Aidil, tolong bawa dia orang. Abang Samad. Puan, itu Encik Samad. TO kat sini. Jangan kutip. Biar situ. Yang kecil depan tu, bos aku. Bos kau? Kalau kau nak tolong kita orang, boleh juga tau. Tolong apa tu? Aidil tu bukannya VE. Dia tu undercover ICM. Integrity dengan Compliance Management. Alah, macam internal affair Puspakom. Kerja aku dengan dia sama je. Tangkap orang yang rasuah. Kau? Kau kalau nak jual sekali boleh. Tapi sekarang ni kita orang tengah fokus nak tangkap orang luar. Orang dalam je. Tambah lagi. Itu okey. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aidil dia pesan. Aidil. Terima kasih Aidil ya. Banyak kau tolong aku. Apa pula? Kau yang banyak tolong aku, Zal. Kalau bukan pasal info yang kau bagi kat kita orang ni, kita tak dapat lah nak tangkap Abang Samad dengan geng-geng dia tu. Ya juga kan. Tapi lepas ni, kita tak boleh jumpa selalu lah, Yek. Kenapa pula tak boleh? Kau call je lah, anytime je boleh jumpa. Oh, boleh eh? Boleh. Kalau macam tu, kita raya sekali. Boleh, insyaAllah. Ni, kita buka sama, jom. Mari, jom. Aku pakai motor jap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah